Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Ashkin binti Ahmad Abdul Malik. Saya daripada Diploma Media Penyiaran Islam semester 3. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang hukum tajwid yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 62 sehingga ayat yang ke-64. Hukum tajwid yang pertama di dalam ayat 63 iaitu biquwwatin wazkuru. Di sini terdapat tanwin bertemu waw yang ditafsirkan sebagai hukum idgham ma'al gunnah. Jadi ia harus dibaca secara dengung dan memasukkan waw seperti biquwwatin wadhkuru. Hukum tajwid yang seterusnya di dalam ayat yang ke-64 iaitu mim ba'di. Jadi hukum di sini ditafsirkan sebagai hukum iqlab kerana terdapat mim kecil dan bertemu ba. Jadi dengan itu mim menggantikan tempat nun, iaitu kita harus baca dengan mim ba'di. Sekian, Assalamualaikum.